Welcome back untuk property review episod yang kedua. Kalau first episode kita review banglo dekat Sri Iskandar, banglo yang macam rumah Pablo Escobar tu kan. Tapi kali ni kita nak review satu double story house, rumah teras 2 tingkat yang dah fully renovated. Tetapi guys, yang menariknya pasal rumah ni lokasi dia okey. Harga dia pun bagi aku reasonable lah. Rumah pula cantik. Layout dia sangat-sangat nice guys. Cuma aku pelik. Kenapa rumah ni masih lagi tak terjual. So let's go. Kita nak review satu rumah double story house, 6 bilik tidur, 5 bilik air dekat Taman Anda ataupun dekat Tasik Ipoh. Harga dia RM585,000. Tak nak buang masa guys. Aku nak cepat bagi ni. Let's go. Pagi-pagi kena minum kopi guys. Kalau tak otak kita tak berfungsi. Sama ada aku minum Nescafe ataupun Americano. Tapi tu lah, dekat Oriental Office ni dia tak ada jus kopi ke ataupun yang ni lah kan. Itulah ni Americano Black. RM5 boleh lah. Ini kisah Yau kelihatan. Ustaz. Syauki Atar. Dulu langkah kecil tapi mimpi aku besar. Dengar ulang benda yang sama. Penat bukan masalah tapi arah tak kemana. Tengok orang laju aku masih tercari. Rajin tiap hari tapi hasil tak menjadi. Sampai satu malam aku duduk diam tanya diri. Salah pada usaha atau diri aku sendiri. Rupanya aku silap. Fokus benda tak kena. Kejar motivasi tapi sistem aku tiada. Hari baik aku laju, hari down aku rebah. Bila emosi hilang semua terus lemah. Masa tu aku sedar hidup bukan pasal kuat, tapi siapa yang ada rencana dia yang akan buat. Syauki Atar. Dari kosong bina nama, bukan sekadar mimpi tapi sistem yang mengarah. Syauki Atar. Langkah takkan patah, bina jalan sendiri sampai orang ikut jejak. Syauki Atar. Bukan tunggu semangat tapi bina cara supaya hasil melekat. Ini bukan cerita aku seorang, ini cerita kita yang pernah hilang arah. finally sampai. So lepas daripada 30 minit kita gerak daripada office tadi, so kita dah sampai dah dekat lokasi rumah tu. Kau tengok sendiri daripada luar pun dah tahu dah rumah ni memang cantik. Tapi isu dia lah sampai sekarang masih lagi tak terjual. Lokasi rumah ni dekat Jalan Tasik. Siapa yang familiar Jalan Tasik ini, korang tahu dah rumah ni betul-betul tepi main road. Dan sebenarnya lokasi rumah lagi spesifik dekat Taman Anda. Yang tu Petronas Taman Anda. So ni dia punya rumah lah. Kau tengok sendiri dalam banyak-banyak rumah dekat sini, rumah ni yang paling cantik guys. Apa sebab rumah ni tak terjual? Tapi dari segi looks daripada luar memang sangat-sangat nice. Kau nampak tak? Banner bersepak guys. Depan ada banner, tepi ada banner, atas ada banner. Tapi sampai sekarang masih lagi tak terjual. Tak tahu apa sebab tak terjual. So kita tengoklah kat dalam apa yang ada. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ni dia punya ruang kamar ni guys, 44x75. Pagar ni guys, kalau kau nak senang masuk kereta, korang buka tepi ni sekali. Buka full, bagi direct boleh masuk 4 biji kereta. So luar ni lantai dia fully mozaik. Dan luar ni owner bagi lantai dia bagi aku nice sebab 1x2. So susun macam ni memang sangat-sangat nice. So rumah ni kau tengok sendiri kan, memang okey. Design pula modern. Cuma dia kotor-kotor sikit sebab rumah ni lama tinggal lah. Dah lepas buat tak ada orang beli, dia owner tinggal. Okay, tepi ni guys, owner extend untuk korang. So tepi tu tanah lagi sikit. Dan tepi ni owner dah pasang simen dah untuk korang dah. Tapi tak ada masalah guys. Kalau katakan lawan dia korang beli rumah ni, korang boleh pecahkan ni jadikan swimming pool. Korang nampak tak? Memang rasa macam rumah datuk-datuk guys. Rumah kat sini, siapa yang beli rumah dekat sini, ibarat korang lah yang paling kaya dekat kawasan rumah ni. Nampak tak? Tingkap daripada bawah sampailah ke atas, fully Sierra. Lepas tu ada balcony. Luar ni pula boleh buat space lagi untuk lepak-lepak. Ataupun kan,
Kalau katakanlah siapa yang beli rumah ni, mungkin korang plan nak buat homestay, aku rasa berlabui. Sebab satu malam korang boleh bagi charge, mungkin kalau ada swimming pool 1,000 ke 1,200 ke, okey kalau untuk rumah yang besar. Mungkin korang nampak daripada luar rumah ni okey apa semua kan. Mungkin korang akan tanya berapa gaji yang layak untuk apply. So siapa yang nak apply rumah ni, at least lah gaji korang 6,000 ke atas selesa untuk apply rumah ni. Aku tak advise lah untuk korang yang gaji bawah 6,000 sebab nanti korang sesak nak bayar bulan-bulan. So ini dia punya bahagian dalam dia. Nampak tak? Cantik ke? Cantik sangat guys. So korang masuk daripada pintu utama tu, dia macam pecah dua area tau. Belah kiri, belah kanan. Right? So rumah ni untuk lampu, kipas semua dah ready guys. Lantai dia owner bagi lantai 2x2. 2x2 ni kalau korang pasang dekat rumah memang nampak mewah, nampak besar. So dekat belah sini pula, masuk je pintu. Kalau katakanlah korang orang Melayu, orang Islam, korang boleh letak satu tempat macam kalimah Allah ke, ataupun tempat untuk orang datang consider macam main area untuk tak gambar. Contohlah waktu raya kan, sebelum nak keluar rumah, Amin lah tak gambar dekat sini dulu raya-raya. Dekat sini area dia. So korang boleh letak tu set macam frame ke ataupun kalimah Allah Muhammad dekat area sini. Memang sangat-sangat nice guys. Okay, so kita nak dua area, kiri ataupun kanan. Korang nak pilih mana dulu? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Okay, kanan kiri Amirul. Kanan. Okay, kita kanan dulu. Right. So ni dia punya space belah kanan dia. Korang nampak tak guys? Ini macam baru rumah guys. Dia punya panjang daripada depan sampailah ke belakang. So korang boleh jadikan dekat sini untuk consider macam space yang bukan fun-fun. Dekat belah sana untuk fun-fun. So masa dekat sini macam lebih conversation, lepak-lepak dengan lebih serius dengan kawan-kawan ke family. Dekat belah sana tu mungkin korang letak macam snooker table ke kat belah sana, consider macam fun-fun. Korang boleh pecahkan dua area. Sebab aku bagi tahu jarang jumpa owner rumah yang susun ataupun design rumah dia bijak macam ni. Nampak rumah daripada luar sebiji, tapi bila masuk dalam dia pecah kepada dua area. Okay guys, belah sana korang boleh letak satu set sofa. Dekat sini korang boleh letak satu set macam sofa yang kedua. Belakang ni korang jadikan tempat untuk consider macam dapur. Kan dapur lah, dia macam tempat untuk korang nak buat mini bar dekat sini. Dekat sini nak lagi cantik guys korang letak satu coffee table dekat area sini. Memang nice. Letak coffee table, letak coffee machine. So maksudnya lepak-lepak dekat sana boleh having coffee session dekat sini. So dekat sini pula dia punya consider macam ruang mini, ruang dapur, consider macam wet kitchen, dry kitchen dekat sini. Tapi aku pelik dekat rumah ni kan. Daripada sinki yang belah depan ni sampailah ke belakang semua tak ada sinki. Aku pun tak sure kenapa. Patutnya buatlah tabletop satu kan. Tabletop satu kat sini dah cantik dah. Okay, sinki ada kepala pipe ada, tapi sinki tak ada ataupun tabletop tak ada. Okay, so dekat sini dia punya first consider macam wet dry kitchen. So yang ni pula dia punya ruang dapur wet kitchen. Okay, so dekat sini korang boleh pasang tabletop. Dekat sini korang boleh pasang satu tabletop dekat belah sini. Lepas tu dekat atas ni korang boleh pasang kitchen cabinet. Bagusnya rumah ni dia ada satu area dekat sini tau. Dia macam satu space kat sini. Masak-masak dekat belah belakang ni korang boleh buat sliding door. So kalau katakanlah korang masak-masak benda-benda yang berasap, yang masak sampai tumis petai ke jerin ke apa ke, so untuk make sure asap tu tak masuk ke depan, korang buat satu sliding door dekat sini. Sambil masak-masak tutup ni. Mak-mak faham lah isu bila kita masak-masak asap pergi ke depan, rumah kita akan bau tak best lah. So lah bagus owner rumah ni, dia buat rumah ni, dia reno mozaik daripada bawah sampailah ke atas guys. Biasanya setengah owner kan, dia buat half dia dekut-dekut kan. Tapi rumah ni daripada bawah sampailah ke atas. Ni pun ada guys. Ni semua ada kan. Korang beli rumah ni kira masuk furniture je. Dan dekat belah bawah ni ada satu bilik tidur. Lupa aku nak bagi tahu, untuk rumah ni ada 6 bilik tidur, 5 bilik air. So ini bilik tidur yang pertama dekat bawah. So bilik ni just kecil je, small area je, small je dia punya bilik. Bawah ni untuk siapa yang ada maid, korang jadikan bilik bawah ni bilik untuk maid. Okay, dekat sini pun korang boleh letak satu set mungkinlah tempat untuk lepak-lepak, letak TV dekat sini ke, ataupun letak satu set coffee punya dekat area sini. Kat bawah ni korang boleh jadikan bilik untuk tetamu. Atau kalau katakanlah mungkin mak ayah korang kan datang daripada kampung, tak larang naik tangga tidur kat atas, tidur dekat belah bawah ni. Sebab bilik bawah ni besar guys. Bilik bawah ni sizing dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kaki guys dia punya panjang. Okay, dia punya lebar pula 2, 4, 6, 8, lebih kurang dalam 9 kaki. 18 kali 9 untuk bilik yang ni. Okay, dan untuk bilik ni
ada juga bilik air. Nampak tak guys? Dia punya bilik air. Okey lah guys, dia punya sizing bilik air macam ni. Dan lepas tu ada mozaik kemas macam ni. Dan lepas tu pula lampu downlight mewah lah. Okay. So ni pula dia punya space yang kedua guys. Aku suka space ni sebab kalau katakanlah korang suka environment yang natural view ataupun natural lighting dekat sini. Sebab owner buat daripada sana sampailah hujung sana memang fully tingkap. So siang-siang tak payah buka lampu pun consider rumah ni still lagi cerah lah. Dan kalau katakanlah one day korang buat swimming pool kan, korang buka je ni, buka sliding door, boleh terus terjun ke kolam. Untuk orang yang plan beli rumah ni untuk buat homestay, aku sangat-sangat suggest buat pool lah. Sebab bila kita buat swimming pool, barulah kita boleh bagi sewa mahal. Satu malam RM1,000 ke RM2,000 satu malam. Sebab rumah ni lokasi dia cun kan, lokasi dekat Tasik. Tasik memang hot area lah. Petang-petang depan ni memang jam. Dan kalau katakanlah orang nak cari homestay pun, dia orang akan cari rumah-rumah yang macam ni dekat kawasan yang macam ni. Sebab lokasi hot area, lepas tu nak akses ke Pekan Ipoh semua dekat. Okay, settle bahagian bawah tingkat yang pertama, jom naik tingkat yang kedua. Let's go. Dekat bawah dah settle dah, ada 2 bilik tidur. Korang tengok sini kan, belah bawah dia memang bukan main besar lagi, yang sangat-sangat comfort kalau katakanlah korang beli rumah ni. Lepas tu dekat atas pula lagi nice dia punya view, lagi nice dia punya layout lah. So dekat atas ni ada 4 bilik tidur. Okay. View rumah ni aku rasa masa aku suka dengan design rumah ni sebab dia bukan common punya design ataupun common punya layout lah. Owner ni kreatif. So dekat belah atas ni, dekat sini kawasan consider macam family area. Dan lepas tu pula siang-siang tak buka tingkap pun, siang-siang tak buka lampu pun okey. Sebab belah atas ni, keliling ni dia ada tingkap. So tutup lampu siang-siang pun natural air masuk. So, dekat sini pula owner bagi space extend. Bukan setakat bawah je extend, atas pun ada lagi space. Belah tepi ni kan, korang boleh letak satu tempat untuk anak-anak nak buat kerja sekolah ke, ataupun korang boleh set up satu mini office kat belah tepi ni. Buka tingkap, view tengok depan ni, mesti nice gila. Okay, alright. Then dekat belah atas juga, ini bilik tidur yang pertama dekat atas ni. Untuk kalau katakanlah yang mungkin ada anak lelaki ke anak perempuan ke, bilik macam ni. Contoh, ada 3 orang anak perempuan, tiga-tiga tidur kat dalam ni. Sebab saiz ni besar. Dalam ni bukan boleh muat satu katil saja, tetapi boleh set up juga satu set meja belajar, wardrobe, semua muat kat dalam ni. Dan bagusnya, bilik air dia tak berkongsi dengan bilik tidur sebelah. Biasanya kalau rumah 2 tingkat, bilik tidur atas ni dia akan kongsi kan. Tapi nampak tak? Dia tak kongsi. Dan sizing dia besar, memanjang. Okay, yang ni semua ada. Daripada bawah sampai atas dia punya mozaik. Untuk bilik tidur ni pula, to be honest, sizing dia kecil sikit guys nak compare dengan bilik tidur sebelah. Tapi aku advise bilik ni jadikan bilik untuk anak lelaki. Sebab apa? Kejap lagi aku share. So bilik tidur ni pun sama juga. Bilik air dia tak berkongsi dengan orang lain. Biar perempuan mandi semua dekat sana. Kalau di bilik lelaki, biar lelaki je mandi apa semua dekat sini. So tak berkongsi. Sebab kadang-kadang yalah, lelaki dengan perempuan, adik-beradik bergaduh shampoo lah, shaver lah, pening kan. So kita asing. Lelaki sana, perempuan sana, lelaki sini. Okay, so ini yang special guys. Ini yang paling special dekat bilik yang kedua dekat atas ni. Nampak tak? Dia ada balcony. Nice weh, nice. Dia ada balcony macam ni. Ada small balcony. Untuk lelaki dia suka space macam ni. Sebab dekat luar ni dia boleh jadikan consider macam lepak-lepak punya area lah. Ataupun yang lelaki yang mungkin smoking, jangan isap ukuk ke dalam bilik, kau lepak dekat luar ni. Korang bayangkan kan, kalau katakanlah bawa kawan-kawan tidur kat bilik korang, aku rasa dia orang memang suka gila rumah korang sebab ada space ni. Lepas tu boleh buat podcast. Kau rasa macam mana kehidupan sekarang ni? Macam tu lah kan. So kat luar ni, nampak tak? Nice weh. Nampak tak? Belah sana tu nampak shop block dekat Jalan Tasik tu. Dan lepas tu kat sana ada Petronas. Dekat belah sana nampak consider macam yang tu The Thompson ke apa? Lupa lah. Tapi apartment tu antara yang top juga dekat Ipoh. Nampak tak guys? So keliling ni kau nampak consider macam view yang hampir full. Macam ni. Aku rasa, bukanlah aku rasa lah, ini je rumah yang aku pernah review yang ada balcony untuk bilik bukan master bedroom. Dan balcony ni pula bukan view depan je, tapi view kiri, kanan dan juga depan. Okay, ni kalau katakanlah view daripada bawah, korang bayangkan. Kalau katakanlah kan, bawah ni korang buat swimming pool tu,
Dia orang lepak-lepak dekat atas ni boleh tengok orang mandi swimming pool dekat bawah. Memang nice lah. Katakanlah korang cari rumah-rumah yang baru kan, harga lebih kurang sama je guys, tapi korang takkan dapat setup yang macam ni. Sebab rumah ni rumah subsale. Korang beli rumah baru RM600,000, lepas tu gated lah, guarded lah, apa semua, betul pening. So beli rumah macam ni subsale, tapi layout dia macam rumah banglo walaupun rumah teres 2 tingkat. Right? Settle untuk bilik tidur yang kedua macam mana? Nice kan? Aku rasa korang pergi mana-mana rumah kau takkan jumpa guys bilik yang bukan master bedroom tapi ada balcony macam tadi tu. Okay, untuk master bedroom aku bagi tahu sizing dia just nice saja. Tak besar sangat dan tak kecil sangat. Cuma apa yang special dekat master bedroom ni, selain daripada layout dia nampak special, master bedroom ni ada 2 pintu guys. Ni pintu yang pertama kita masuk tadi, ini pintu yang kedua. Nampak tak? Contohlah korang tengah lepak-lepak dengan bini dekat sini, bini korang membebel kan, korang belah kat pintu sini, tak payah pening-pening. Okay, so korang keluar pintu sini, nanti korang pusing balik pintu dekat belah sana. So pintu ni dia boleh pusing masuk ke pintu sana. So inilah tingkat yang kedua guys. Dekat belah atas dia ada 3 bilik tidur. Macam on ke tak on guys? Korang nampak tak? Dengan view macam ni, penuh dengan tingkap daripada bawah sampai lah ke atas. Memang feeling dia macam rumah banglo walaupun teres 2 tingkat. Aku jamin lah kalau siapa yang beli rumah ni, kalau korang bawa family korang daripada kampung ke kawan-kawan ke, dia orang akan rasa rumah ni kurang-kurang harga RM1 ke atas. Tapi harga rumah ni baru RM585,000 saja. Korang dapat rumah yang fully set up macam ni, lokasi hot area, condition pula tip-top. Beli rumah ni masuk furniture saja. Nampak? Dekat sini pun owner letak tingkap. Nampak tak? So maksudnya contohlah korang tak nak turun bawah, just nak pantau-pantau apa orang buat dekat bawah, tengok daripada sini pun dah nampak dah. Biasanya setengah rumah dia kat sini dinding tau, so korang tak nampak belah bawah tu ada apa. Tapi owner buat tingkap macam ni, so kalau katakanlah korang turun dekat sini je, usah-usah jenguk-jenguk kau boleh nampak lah. Ni baru rumah guys. Layout kreatif, lepas tu unik. Bukan macam rumah-rumah yang lain. Ini betul-betul rumah, ini betul-betul puas hati kalau korang beli. Korang baru jumpa channel ni, kalau katakanlah belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Sebab aku nak share lagi banyak video-video review rumah dekat seluruh Malaysia.